Hai guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cuba tengok, ada dua video ni. Satu daripada Dr. Sam, satu lagi daripada Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Aman. Kita bermula dengan Dr. Sam dulu. Malam tadi kita sama-sama menyaksikan Tok Mat selaku pengerusi Barisan Nasional Negeri Sembilan yang menyebut dalam pengisytiharan calon Barisan Nasional bahawa Barisan Nasional akan ada suatu persefahaman dengan rakan untuk berdepan dalam pilihan raya di Negeri Sembilan ini. Malam ini rakan itu akan mengisytiharkan calon. Malam ini rakan yang disebut sebagai rakan yang baik akan mengisytiharkan calon memulakan langkah ini. Tadi telah disebut oleh Datuk Dominik, Presiden Gerakan. Saya ulang lagi, kita akan melengkapkan 11 campur dengan yang diisytiharkan malam tadi, 25 menjadikan 36 calon yang akan bertanding dalam pilihan raya Negeri Sembilan kali ini. Calon-calon yang bertanding pada kali ini, kita tidak panggil calon daripada PAS, daripada Wawasan, daripada MIPP, daripada Gerakan, tapi kita panggil mereka sebagai calon Perikatan Nasional, calon kita bersama. Nampak tak? Beliau ada sebut jajaran baru bermula di Negeri Sembilan. Dan ingat tak Tok Mat cakap apa? Kita ada coalition ataupun rakan yang dipercayai. Dr. Samsuri dah bagi tahu jawapannya bahawa kita lah rakan yang dipercayainya. Alhamdulillah. Dan inilah penyatuan yang sebenarnya kita nak. Dan kita tengok pula video Tuan Bayi Tuan Aman pula. InsyaAllah hari Sabtu nanti malam ni kita isytihar calon. Hari Sabtu nanti penamaan calon. Tuan-tuan akan menyaksikan satu gelombang baru dalam landscape politik Malaysia. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Nampak tak? PAS sanggup melupakan tentang apa yang UMNO dah buat pada PAS bertubi-tubi hentam. Demi penyatuan orang Melayu, demi kuasa politik Melayu, demi menyelamatkan tanah air kita ni, PAS sanggup lupakan dan sedia hulu bantuan. Dan Alhamdulillah di Negeri Sembilan ni satu petanda yang baiklah, kan? Dan saya suka penyatuan ni. Saya memang dalam banyak-banyak parti kan, dua parti Melayu dalam terbesar ni adalah PAS dan UMNO. Dan semoga jajaran ini bukan sahaja bermula di Johor, di Negeri Sembilan dan seterusnya di negeri-negeri lain sehinggalah PRU16. Dan yang pastinya PMX tengah pening kepala macam mana nak settle ni. Dan yang pastinya DAP akan mendesak dua option lah. Satu, sama ada membuat sesuatu tindakan yang di luar jangkaan, iaitu mendesak PMS untuk buat apa-apa je. Satu lagi, kemungkinan besar DAP akan menarik sokongan daripada Pakatan Harapan kerana alasannya DAP kalah teruk prestasinya. DAP kalah teruk lah. Okey? Itu saja. Assalamualaikum.